Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Arif Nasiruddin bin Alauddin selaku Presiden. Saya Anis Raya binti Samad selaku Naib Presiden bagi Yes Club sesi 2025-2026. Yes Club atau lebih dikenali sebagai Youth Entrepreneur Society telah ditubuhkan sejak tahun 2012 atas inisiatif penasihat kami iaitu Puan Nur Hamizah binti Muhammad Noor. Kelab ini ditubuhkan bagi membantu para mahasiswa dan mahasiswi untuk menceburi bidang dalam bidang perniagaan. Kelab ini terdiri daripada 6 orang ahli majlis tertinggi, 18 orang esko dan 14 orang ahli etis. Tujuan kelab ini ditubuhkan adalah untuk membantu para pelajar dalam mengukuhkan soft skill yang ada dalam setiap diri pelajar yang bercita-cita besar dalam dunia keusahawanan. Seterusnya, untuk membina jati diri dalam usahawan muda bagi mencipta dan juga menambah pengalaman dalam dunia keusahawanan di peringkat universiti. Selain itu, untuk membantu para pelajar menjana income dan mempromosikan perniagaan mereka secara meluas, kelab ini juga diwujudkan untuk membentuk satu organisasi yang mempunyai connection yang meluas dengan orang luar bagi memperkenalkan lagi produk UiTM di mata dunia. Misi bagi kelab ini adalah untuk melahirkan pelajar yang tinggi soft skills, membantu para pelajar dalam penjanaan income serta melahirkan sifat keusahawanan dalam diri pelajar. Misi bagi kelab ini pula adalah untuk mewujudkan banyak lagi peluang perniagaan di bawah Yes Club, meningkatkan mutu dalam setiap diri pelajar, memberi semangat dan juga meningkatkan ciri kepimpinan dalam setiap pelajar, dan akhir sekali adalah untuk memupuk semangat kerjasama dalam setiap ahli Yes Club. Yes Club giat menjalankan pelbagai aktiviti keusahawanan bagi memberi pendedahan kepada pelajar KBM dalam bidang keusahawanan. Yes Club bukan sahaja menjalankan aktiviti keusahawanan, malah Yes Club juga giat melakukan program kebajikan terutamanya bagi membantu golongan asnaf dan para pelajar yang kurang berkemampuan. Entrepreneur Fair merupakan program yang dianjurkan oleh Yes Club bertujuan memberikan peluang kepada semua pelajar yang mengambil subjek ENT 530 untuk menjalankan aktiviti perniagaan mereka sekaligus menyiapkan tugasan mereka. Program ini juga membantu mereka untuk memasarkan produk jualan kepada warga KBM serta memperoleh hasil jualan dengan lebih pantas. Benchmark Success Entrepreneurship merupakan program seminar berkenaan usahawanan yang disampaikan oleh alumni UiTM. Program ini bertujuan untuk memberi panduan kepada ahli Yes Club sekaligus memberikan motivasi dan inspirasi untuk mereka menjadi usahawan yang berjaya. Program Jom Bantu Asnaf merupakan inisiatif kebajikan hasil kerjasama dengan peniaga-peniaga asnaf di sekitar Melaka. Program ini bertujuan untuk mengurangkan beban golongan asnaf yang memerlukan bantuan di samping memperkenalkan Yes Club kepada masyarakat setempat sebagai sebuah kelab yang prihatin dan aktif dalam usaha kemasyarakatan. Untuk semester kali ini, ahli Yes Club telah merancang beberapa program yang menarik untuk warga KBM. Hasil perbincangan ahli Yes Club bersama penasihat, terdapat 3 program yang bakal diadakan. Antaranya ialah program Donate Something Nice. Program ini adalah untuk menggalakkan semangat bersedekah dan sikap prihatin dalam kalangan masyarakat. Program seterusnya adalah program The Beautypreneur Battle. Program ini adalah untuk menggalakkan peningkatan tahap keyakinan dan kebolehan mahasiswi UiTM dalam bidang sodekan yang mampu memberi impak positif kepada diri mahasiswi. Yang terakhir adalah program Ignite, Inspire and Innovate. Program ini adalah untuk mewujudkan persekitaran dinamik yang menggalakkan individu berfikir secara berani, mengambil inisiatif dan mendorong perubahan yang memberi kesan yang positif. Sekian serba sedikit mengenai Yes Club. Untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan Yes Club, sila layari Instagram kami yes_KBM, empowering you and creating the future.